Model BMW yang paling banyak menggunakan gearbox treatment RM Autocare ni, dia boleh guna dekat gearbox 80 lah. Dekat BMW ni banyak jenis gearbox bergantung model. Kebanyakannya yang pakai adalah gearbox ZF, tak kisah 6 HP ataupun 8 HP, atau untuk kereta yang lebih lama 2010 ke bawah dia ada GM gearbox yang oil pan dia besi tu lah. Ada simptom masuk delay ataupun pertukaran tak smooth, kebanyakan customer kita suggest untuk buat rawatan awalan sebelum nak overhaul ataupun nak tukar gearbox. Memang cost menelan ribuan ringgit. Jadi kita try dulu RM Autocare ni. Positif punya feedback daripada customer, ada yang settle masalah dia. Kalau untuk kereta-kereta Malaysia yang ada disc stick kat depan tu, kita boleh isi sendiri je. Buka boot, tarik dia punya disc stick gearbox. Kalau Myvi ke Alza ke dekat belah depan tu, kalau Proton CVT kita kena buka dekat atas gearbox menggunakan Allen key. Korang boleh buka dan isi sendiri. Cuma untuk kereta konti ni agak rumit sikit lah. Bawa pergi workshop lagi cantik. Masa buat penukaran minyak gear dengan filter tu, masukkan sekali treatment ni. Satu botol ni 130 ml. Model kat belakang aku ni E90 320 GM gearbox. Untuk gearbox yang agak besar ni kita suggest 2 botol kat atas lah. Cara penggunaan dia memang kena pump daripada bawah dan memang kena bawa pergi workshop untuk isi benda ni untuk pengguna-pengguna kereta konti kat luar sana. Untuk model-model yang agak latest sekarang ni, ZF 8 HP 50 ataupun 8 HP 45 pun ada yang dah try kita punya produk. Ada yang belum rosak lagi, belum ada masalah lagi, just nak pakai untuk penjagaan. Dia lembutkan balik OC dalam gearbox tu dan juga melancarkan pertukaran gear. Jadi untuk korang yang nak dapatkan RM transmission treatment ni, boleh dapatkan di seluruh workshop-workshop yang terpilih di Malaysia.